Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat pagi, cikgu. Okey, semua sihat? Sihat. Alhamdulillah. Okey. Hari ini cikgu nak kamu semua tengok ke depan lah. Di depan. Minggu lepas kita ada belajar sedikit mengenai pengenalan sistem nombor perlapanan dan perpuluhan. Okey. Berdasarkan skrin depan ni, siapa ingat lagi apa kegunaan sistem nombor perlapanan dan sistem nombor perpuluhan? Dina? Perpuluhan digunakan dalam kehidupan. Perlapanan digunakan dalam sistem komputer, cikgu. Betul. Apakah digit sah bagi sistem perlapanan? Sarah? Perpuluhan sifar hingga 9, perlapanan sifar hingga 7. Betul. Okey. Kalau nombor perlapanan tersebut ada 8, sah ke tak? Tak sah Tak sah sebagai? sebagai nombor perlapanan. Betul tu. Okey. Selain pada apa ni, cikgu ulang balik apa ni pengenalan ni. Hari ni kita akan belajar juga cara nak menukar sistem nombor perpuluhan pada perlapanan berserta penukaran sistem nombor perlapanan kepada perpuluhan. Okey, hari ni kita akan belajar 2 topik saja. Okey. Okey. Ini sama saja macam dekat carta alif first tadi. First tadi. Ini untuk sistem nombor perlapanan. Ingat asas dia 8, digit sah dia 0 hingga 7. Untuk sistem nombor perlapanan, perpuluhan untuk tukar kepada perlapanan, kamu perlu menggunakan kaedah bahagi 8 berulang. Okey, langkah-langkah dia. First, kamu kena bahagikan nombor perpuluhan dengan 8. Kemudian catat baki dia. Lepas tu kamu akan bahagi hasil bahagi dengan 8 sehingga hasil kosong. Maksudnya daripada baki tu kamu biarkan, tapi contohlah 24 okay. Contoh ya, 24 perpuluhan, maksudnya 24 subskrip 10 ni tidak tukar kepada nombor perlapanan. Ini langkah-langkah dia tadi First kali kena bahagikan perpuluhan dengan 8. Jadi 24 kena bahagi dengan 8. Kamu akan dapat 3. Baki dia kosong. Kenapa baki dia kosong? Kalau kamu buka calculator, dan bahagi kosong, 4 bahagi 8, dia akan keluarkan 3 saja. Jadi baki dia adalah kosong. 3 ni awak ambil, bahagi hasil bahagi dengan 8. Balik semula, bahagi lagi sampailah awak dapat kosong baki 3. Lepas tu susun baki dari bawah ke atas. Kalau carta alif yang senang awak nak tengok, 24 bahagi 8 sini, awak akan dapat baki sini. Sama saja dua-dua cara ni. Lepas tu 3 ni pun awak bahagi 8 lagi, dapat awak kosong ke bawah ni. Faham tak? Dina, nak cikgu ulang balik ke? Ke kalau cikgu bagi contoh kat depan, suruh awak jawab boleh? Boleh. Awak pasti? Okay. Lepas tu, baki dia tadi kosong kan? Cikgu guna gambar ajar ini
3 baki kosong. Bahagi 3. Jadi dia bunyi kat sini apa tadi? Susun baki dari bawah ke atas. Jadi jawapan awak dapat 30 per subscript 8. Okey, kita contoh yang kedua lah. Cikgu nak suruh jawab. Okey, contoh kedua 54 subscript 10 kepada nombor perlapanan. 54 subscript 10 nak bertukar kepada subscript perlapanan. Okey. Dina. 54 bahagi 8 dapat berapa? Okey. 6.75. Okey. Poin dia tu selepas 6 poin tu dia jadi baki. Baki 7. Jadi yang 6 ni awak bahagi lagi kepada 8. 6 bahagi 8 Kosong baki 6. kosong baki 6. Baki ni awak tulis kat tepi ni. Jadi kosong ni awak kat bawah. Jadi jawapannya 66 perlapanan. 66. 66 perlapanan. Okey. Kita buat soalan lagi satu. Boleh? Sekejap. Okey. Soalan lagi satu Okey, 100 subscript 10. Okey, siapa nak try? Seratus bahagi 8. Sarah? 12 baki 4. 12 bagi 4. Ni kita guna style yang kamu biasa guna lah bagi 4. Okey. Lepas tu yang dibahagi ni lagi nombor 12 ke nombor 4? 12. 12 bahagi 8. 1 baki 4. 1 bahagi 4. Okey, kalau kita kat sini stop dulu, dah berhenti ke dah maksudnya dah tamat ke belum? Belum. Belum. Okey. Kalau belum, bahagi lagi 1. 1 bahagi 8. Kosong sifar baki 1. Sifar baki 1. Okey. Jawapannya Dina? Jawapan dia 144 perlapanan subscript 8 cikgu. Betul. Jawapan dia kita ambil daripada bawah ke atas.
144 subscript 8. Okey. Seterusnya kita ke cara penukaran perlapanan kepada perpuluhan. Okey, sebelum tu yang ni faham ke? Ada masa tak faham ke? Faham. Penukaran perpuluhan kepada perlapanan. Faham. Okey. Ingat untuk perpuluhan kepada perlapanan, first kena bahagi 8 secara pulang. Kemudian ambil baki dia. Daripada situ susun baki daripada bawah ke atas. Itu saja. Okey. Untuk penukaran perlapanan kepada perpuluhan pula, okey. Cikgu tulis satu nombor mana. Okey, cikgu tunjuk contoh dulu lah Okay. First contoh 25 subscript 8 nak tukar kepada nombor perpuluhan. Okay. Untuk perlapanan kepada perpuluhan, kamu kena ingat nilai tempat sistem nombor perlapanan. Sebelum tu 25 ni, untuk sistem ni kena ingat nilai tempat ni tau, sebab dia akan dengan kuasa 8. Okay, first sekali 25 kita buat pecahan macam tadi macam apa ni, dekat nombor perpuluhan kepada perlapanan. Okay, 2 darab 8 kuasa 1 tambah 5 darab 8 kuasa 0. Okey. Siapa boleh terangkan 8 kuasa 1 ni bersama dengan apa? 8 kuasa 0 bersama dengan apa? Berdasarkan carta alih ni. 8 kuasa 1 sama dengan 8. 8 kuasa 0 sama dengan 1. Betul. Okey. Jadi 2 darab 8 kuasa 1 dapat apa? Zainah? 16. 5 darab 8 kuasa 0? 5. 5. Okey. Lepas tu tambah 16 tambah 5? 21. Subscript 8 atau subscript 10? 10. Okey. Lepas tu okey. Kalau cikgu bagi contoh lagi, awak boleh ingat ke? Awak pasti? Okey. Tak apalah cikgu, tapi terangkan sedikit langkah-langkah penukaran. Okey. First sekali cara nak buat penukaran perlapanan dengan perpuluhan. Bukan macam sorry lah. Okey, first sekali kena tentukan nilai tempat setiap digit. Macam cikgu cakap tadi, 801 tu apa, 800 tu apa. Nilai setiap digit tu ini tau, 25. Okay, 25 ni adalah nilai digit awak. Nilai tempat adalah kuasa 801. 800. Itu adalah nilai tempat awak. Itu nilai tempat awak. Kuasa dia awak kena ingat sebab dia akan berdarapan dengan 8. Okay. Kemudian darab digit dengan nilai tempat. Nilai tempat
8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. 8 kuasa 0 tu bersama 1, 8 kuasa 1 bersama 8, 8 kuasa 2 bersama 24, 8 kuasa 3, 5, 1. Okey. Dapat 8 kuasa 1 ni 8. Okey. 8 kuasa 1 ni bersama dengan 8 sebab dia nombor sifir 8. Kalau awak baca sifir 8, 1, 8, 64, 5, 1, 2. Kalau awak tengok buku belakang buku mat awak lah. Betul tak? 1, 8, 64, 152 betul kan? 5, 1, 2. Okey. Maksudnya 8 apa? 0 darab 8, 1. 8 darab 1, 8. 8 darab 8, 8 kali 2, 64. 8 kali 3, 69. Dia main kuasa 8 kali 2. Darab betul. Okey. Lepas darab digit dengan nilai tempat, awak kena tambah semua hasil darab. Awak darab nilai tempat tadi, awak tambah. Okey, sekejap awak akan dapat hasil dia. Okey, kita buat soalan lagi satu. Contoh lagi satu, 372. Buat pun macam ni 372 bukan kuasa subscript 8. Jangan keliru antara kuasa dengan subscript. Okey, kalau kuasa contohlah tanya 372 kuasa 8, itu maksudnya awak kena darab 8 atas dia. Macam ni. 8 kuasa 3, 8 kuasa 2, 1. Itu pendarapan. Subscript ni macam ni, jenis sistem nombor yang digunakan untuk awak apa ni? Kena pastilah. Okey. 372 subscript 8. Okey. 372 salah. Nilai tempat dia apa? 8 kuasa 1 ke 8 kuasa 2 ke? Darab dia 8 kuasa 1, 8 kuasa 0, 8 kuasa 2, 8 kuasa 2 tambah 7 darab 8 kuasa 1. 8 kuasa 1. Okey. Kalau yang 2 pula 8 kuasa 0. 8 kuasa 0. Okey. Okey. Betul. Okey. Dina, sekali lagi 3 darab 8 kuasa 2 dapat awak boleh tukar kereta Dina. 192. 192. Okey. 7 darab 8 kuasa 1 56. 56. 2 darab 8 kuasa 0 2. Okey. Jumlah seluruhnya Sarah 250. 250. Okey. Dina, dia punya subscript apa? Perpuluhan atau perlapanan? Dina, kita tukar pada 8 ke? Perpuluhan. Perpuluhan. Jadi subscriptnya perpuluhan. Okay. Next.
Next, cikgu nak buat satu kumpulan kecil lah. Kita bertiga saja. Okay, murid A, cikgu akan menentukan nilai tempat dia. Murid B, siapa ni? Sarah. Murid C, Dina. Murid B, Sarah kena buat pengiraan penerapan daripada nilai tempat cikgu bagi. Lepas tu murid C, Sarah kena, Dina kena ni beritahu jawapan dia dengan beritahu sama ada perpuluhan atau perlapanan. Okey. Boleh cuba? Boleh tak? Kita buat satu soalan je. 2 soalan lah. Okey. Oops. Tunjukkan sini. Okey, soalan pertama. 1, 2, 4 subscript 8. 1 darab. Untuk nilai tempat 1 adalah 8 kuasa 2 tambah 2 8 kuasa 1 tambah 4 darab 8 kuasa 0. Okey. Sarah 1 darab 8 kuasa 2 64. 64. 2 darab 8 kuasa 1 16. 16. 4 darab 8 kuasa 0 4. Okey. Kita tambah Okey, Dina. 64 tambah 16 tambah 4. Dapat berapa? 84. 84. Subscript 10. 10. Okey. Kita tukar peranan pula untuk soalan kedua pula. Yang ni boleh faham Okey. Dah hitam dah. Okey, soalan kedua. 61 subscript 8 kepada nombor perpuluhan. Oh, perpuluhan. Okey. 61 subscript 8. Kali ni cikgu nak Dina pula yang darab, Sarah buat tambah semua dan beritahu Okey, 6 darab. Okey, siapa ni? Dina. Tadi ada 3 nombor 1, 2, 4 soalan pertama. Kat situ kita guna 3 jenis nilai tempat. Untuk 61 ni kita guna 2 sahaja. Okey. Jadi boleh start daripada, kalau 2 sahaja 8 kuasa 0 dengan 8 kuasa 1 sahaja Okey. Okey Dina. 6 darab 8 kuasa 1 48. Okey. 1 darab 8 kuasa 0 64. 1 darab 8 kuasa 0 1. Okey. Sarah, total semua 49. 49. Subscript 10. Subscript 10. Okey. Okey, kita ke aktiviti terakhir lah untuk buat pengukuhan untuk kamu semua. Okey. Cikgu ada sediakan awak punya untuk paperwork. Okey. Okey. Boleh guna kalkulator Cikgu bagi buatlah satu soalan daripada kedua-dua bahagian
Kalau tak ingat boleh tancik balik Kaedah bahagi 8. Kamu first kena bahagikan nombor puluhan dengan 8. Catat baki dia. Lepas tu bahagi lagi sekali hasil bahagi dengan 8 sehinggalah kamu dapat kosong. Lepas tu susun baki dari bawah ke atas. Itu untuk penukaran puluhan pada perlawanan. Untuk perlawanan kepada perpuluhan, kamu kena ingat nilai tempat Saya cuba buat yang satu soalan. Okay dah? Dah ke? Okay, kalau dah. Okay, first kita akan random Okay, 16 perpuluhan apa? Subscript 10. Okay, jawapan dia apa? 20 subscribe 8. 20 subscript 8. Okay, 20 subscript 8. Okay, dan 16 bahagi 8. 16 bagi 8 2. Baki dia sifar. Baki dia sifar. Okay, 2 bahagi 8 sifar perpuluhan 25. Kat sini sifar Ni huruf, yang ni pun huruf. Bakinya awak tinggal sikit. Jadi baki dia tadi Sarah kata 20 perpuluhan 8 perpuluhan 8 subscript 8. Okay, 25 subscript 10. Jawapan dia 31. Okay, untuk bahagian B pula. Bahagian B pula 20 subscript 8. Dina? 16. Beritahu step dia. 2 darab 8 kuasa 1 sama dengan 16. Sama dengan 16. Sifar darab 8 kuasa 0 sama dengan 0. Jadi jawapannya 16. 16 subscript 10. subscript 10. Okay, dah faham ke semua? Dah. Okey. Okey, soalan yang lain tu awak boleh buat kat rumah lah. Boleh? Okey. Alright.
Sebelum kita tamat ke kelas lah untuk hari ni, cikgu nak tanya satu soalan secara spontan lah. Okay. Apakah langkah pertama untuk menukar nombor perpuluhan kepada perlapanan? Okay, baru baca tadi. Cara tukar perpuluhan kepada perlapanan. Langkah pertama, kena bahagikan nombor perpuluhan dengan 8. betul. Okay. Bagaimana pula langkah pertama untuk menukarkan perlapanan kepada perpuluhan? Guna nilai tempat dan pendaratan. Guna. Okay. Untuk langkah pertama perlapanan kepada perpuluhan. Tentukan nilai tempat setiap digit. Betul. Okay. Nilai tempat ni okay, untuk penukaran sistem perlapanan dan perpuluhan, kita perlu darabkan. Betul tak? Kita kena darab kan? Okay. Kita kena darab dengan digit nilai tempat. Okay. Okay, untuk bahagian A tadi kita kena buat apa? Awak kena bahagi 8. Okay, untuk bahagian B Tentukan nilai di tempat setiap digit. dengan Darab digit dengan nilai tempat. betul. Okay. Hari ni korang dah apa ni? Kamu dah ada yang faham lah Okay, tak apa. Tapi hari ni awak dah apa ni? Dah boleh jawab soalan cikgu dan boleh apa orang kata? Respon lah soalan balik. Ulang balik apa yang awak belajar tadi. Okay. Hari ni kamu ni dah apa ni? First, kamu dah berjaya apa ni? Cara nak pertukaran perpuluhan kepada perlapanan dan cara nak apa ni? Menukar perlapanan kepada perpuluhan. Okay. Cikgu harap kamu boleh guna kemahiran ini dalam topik-topik seterusnya. Okay. Topik seterusnya kita akan belajar penukaran kepada perluan dan penembelasan. Itulah sebutan. Tak sebutan ni. Tak apalah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Budak-budak. Terima kasih. Terima kasih pelajar.